Kadang-kadang kita tak perlu pergi tempat yang jauh pun kalau nak healing. Bandar macam Shah Alam ni pun masih ada lagi tempat yang kita boleh cari nature. Selamat petang. Hari ni aku sorang sebab ada masa senggang, masa cuti aku. So aku nak explore tempat kelahiran aku sendiri, iaitu di Shah Alam. Aku rasa banyak tempat yang aku belum explore, ataupun mungkin dulu aku pernah explore masa aku remaja. Tapi sekarang dah lama aku tak pergi. Salah satunya contoh tempat yang aku tengah berjalan sekarang. Aku sekarang berada dekat Tasik Lembah SUK, Seksyen 6 Shah Alam. Korang pernah dengar tak? Ini Tasik kecil je, tapi banyak sebenarnya benda yang kita boleh explore dekat Tasik ni. Aku sebenarnya tak plan pun datang sini hari ni. Aku just nak cari tempat untuk chill, tenangkan fikiran. So aku teringat Tasik ni yang dah lama aku tak pergi. And then aku quite shock juga. Oh, macam ni rupanya rupa dia sekarang. Lama tau aku tak pergi sini. Aku rasa nak dekat 6 tahun, 5 tahun lebih. Dulu kat sini aku selalu main basikal. Main basikal pusing-pusing sebab dia ada track jogging dalam Tasik ni. Dia bersambung juga dengan track basikal Shah Alam. Dekat Shah Alam ni dia unik sikit sebab kita ada track basikal kita sendiri. Cuma je tak berapa di maintain sangat, tapi still boleh kayu-kayu basikal dengan selamat dalam bandar Shah Alam ni. Jom kita menyambung perjalanan. Aku tak tahu jalan mana, tapi sambung je lah. Aku tak sure lah dekat Tasik ni ada ke orang mancing. Aku rasa tak ada kot. Sebab dekat kawasan Tasik ni Tasik ni tak adalah besar sangat. Cuma dia dah tak nampak air. Air dia nampak kat tengah-tengah je. Sebab penuh dengan penuh dengan rumput-rumput ataupun lalang. Dekat tengah-tengah tu pun penuh dengan teratai. Aku tak tahulah kalau ada orang mancing kat sini kan. Kalau yang selalu mancing kat sini boleh komen lah kan. Aku pun tak tahu is it legal untuk mancing kat sini. Aku rasa kat sini kalau weekend mungkin ramai orang yang pergi jogging kot. Mungkin. Aku tak tahu tempat ni adakah popular macam Tasik Shah Alam. So sebab hari ni public holiday dan aku pergi adalah 2-3 orang je. Tapi tu pun bukan jogging. Dia just beriadah bawa anak. Tak nampak pula orang jogging kat sini kan. Rupanya kat sini ada je peralatan untuk kita bersenam. Macam kat belakang aku sekarang ni. So ada a few lagi yang dekat ujung belah sana tu. So kalau orang Shah Alam nak beriadah, sebenarnya sesuai je datang sini. Cuma aku rasa tempat ni macam kurang di maintain. Dia bukannya tak maintain tau. Macam aku tunjuk tadi ada jabatan kayu yang dia dah tutup sebab rosak. Mungkin ada juga sebelum ni ada structure kat bawah tu. Aku rasa macam dah roboh juga. Dia macam tempat permainan kanak-kanak. Aku tak sure apa dia. Macam ada structure kayu-kayu kat bawah ni yang dah tak elok nak diguna pakai.
Tapi benda-benda lain yang untuk orang dewasa pakai ni macam ada tempat untuk bersendam ni, elok je, boleh je pakai. Aku rasa ini port healing terbaik lah untuk warga Shah Alam. Kalau aku sendiri pun aku rasa macam peaceful, tenang kat sini. Sebab tak ramai orang kot, tak tahulah kan. Tapi sebab kalau kita pergi Tasik Shah Alam tu, ramai orang brisk walk atau ramai orang jogging petang-petang. Cuba kat sini sebab kurang orang, ada juga yang datang kan, tapi kurang. So aku rasa lagi tenang lah kat sini. Kalau korang cari port healing, tengah nak release stress habis kerja ke apa ke, petang-petang boleh datang sini. Facilities dia aku rasa okay. Maksudnya kalau kita nak jogging, kita boleh jogging dengan selesa. Cuba tu lah masalah dia kan. Aku ni dah berbigat-bigat dah ni, tangan aku, kaki aku kena gigit nyamuk kan. Aku rasa kalau korang datang jogging kat sini, pakailah seluar panjang, janganlah pakai seluar pendek. Aku ni sebab unplanned, so aku macam pakai je apa yang ada kan. Dah lama aku tak singgah dekat Taman Tasik Lembah SUK ni. Kau kena pakai seluar panjang. Kalau pakai seluar pendek, memang nyamuk-nyamuk ni memang kenduri lah kaki kau, macam kaki aku ni. Selain daripada tu, aku sebenarnya bawa kamera hari ni memang aku selalu kalau ke mana-mana aku bawa kamera. So nak tengok juga apa yang aku boleh shoot kat sini kan. Aku ni jarang betul shoot nature, binatang ke apa ke kan. Kenapa taman ni diberi nama Taman Tasik Lembah SUK? Sebab sebenarnya kita dekat je, bersebelahan je dengan Menara SUK Shah Alam. Menara SUK ni adalah menara pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor lah. So menara ni atas bukit. So lereng tepi bukit tu, lembah bukit tu, kat situlah terletaknya taman ni. Besok kalau ada rezeki aku nak explore lagi tempat yang aku dah lama tak pergi atau aku tak pernah pergi yang kat Shah Alam ni. Okay, kita jumpa dalam next video. Jangan lupa like, komen dengan subscribe. Atau korang orang Shah Alam kan, korang nak tengok aku pergi mana. Aku tak banyak explore Shah Alam walaupun berpuluh tahun dah dekat Shah Alam ni. Tu je kot. Okay, kita jumpa di next video. Bye bye.